Tengok ni guys, LRT3 Shah Alam Line finally dah siap dan tiket semua free bulan Julai ni. So jom kita test ride, tengok apa yang bagus, apa yang kurang bagus. Laluan terbaru ni dia start dari bandar utama sampailah ke Johan Setia. So dia sambungkan orang-orang dari Klang, Shah Alam, Subang dan PJ. Untuk video ni kita akan bermula dari stesen bandar utama dan kita akan tunjukkan juga ke semua 20 stesen for the whole Shah Alam Line. And by the way, stesen bandar utama ni ada sambungan dengan MRT Line Kajang. Plus ada bridge boleh masuk Wan Utama juga. Untuk beli tiket boleh bayar pakai tunai ataupun credit card. Tapi macam biasa, lebih bagus, lebih senang pakai kad Touch 'n Go. Ada diskaun lagi. Harga tiket from end to end dari bandar utama sampailah ke Johan Setia RM4.90 kalau bayar tunai. For Touch 'n Go, RM4.30 saja. First impression station ni dia nampak agak kosong dan basic lah. Memang tak semewah stesen MRT Line Kajang. But for public transport kira okey lah. At least ada kerusi dan kipas, so dia taklah panas sangat. Next, train dia supplied by CRRC company dari China. Again, dia taklah semewah train-train yang dipakai oleh MRT Line Kajang. Time tu mungkin kerajaan terlebih duit ke dia pakai train brand Siemens dari Germany. Dan design dia pun is by BMW Design Works USA. Train yang dipakai oleh LRT3 ni pun sudah di-downgradekan sikit. Originally, dia nak beli 42 train sets 6 gerabak. Sekarang, after all the cost-cutting measures, dah jadi 22 train sets 3 gerabak sahaja. Stesen kedua, Kayu Ara. Ini berdekatan dengan Atria di Damansara Jaya dan juga Starling Mall di Damansara Utama ataupun Uptown. Dan dekat sini ada fasiliti park and ride dengan 350 petak letak kereta. Kadar parking LRT3 ni RM4.30 sehari kalau pakai kad Touch 'n Go sama masuk train. Kalau parking saja ataupun tak pakai kad sama untuk bayar train and parking, maybe korang kena bayar up to RM15 sehari. Next, stesen BU11 ataupun Bandar Utama 11. Ini exactly sebelah Plaza Tol nak masuk highway NKVE. The thing is, biasanya inilah tempat yang orang panggil Kayu Ara. So korang kena careful sikit lah. Stesen ni nama dia BU11 je, bukan Kayu Ara. Selepas ni, train ni akan jalan selari on the NKVE menghala Klang. Sepatutnya kita akan ada satu lagi stesen di Tropicana, tapi itu dah ditangguhkan dan kerja akan bermula end of this year sahaja. Macam mana dia nak bina stesen baru around an operating train line, aku pun tak tahu. Pada pandangan saya, stesen Tropicana ni tak wajib ada lah sebab Kota Damansara sebelah tu dah ada MRT sendiri. Dan stesen LRT3 seterusnya pun dekat je. Nama stesen ni Damansara Idaman. Dan sebelah kanan saya is Aman Suria, ada jambatan lagi untuk cross the highway. Dan sebelah kiri, arah Damansara. Dekat belakang sana ada park and ride lagi 150 petak. Well anyway, banyak orang tanya apa perbezaan antara MRT dengan LRT. Well actually is more of an industry term sahajalah. MRT tu maksud dia Mass Rapid Transit dan LRT pula Light Rail Transit. Basically LRT is for line yang lebih pendek dan train pun lebih kecil. Tapi dekat Malaysia ni perbezaan dia tak besar mana lah, lebih kurang sama je. Stesen seterusnya adalah Subang, tapi ini bukan Subang Jaya ya. Ini sebelah Subang Airport lama punya site. And actually masa dia plan LRT3 ni, stesen ni nama dia SS7 ya. Tapi dia tukar jadi Subang, bunyi lagi gaya lah. Well anyway, lokasi stesen ni boleh tahan strategik. Dia dekat sebelah Plaza Tol Subang, Office Plus. Dekat belakang tu boleh nampak Paradigm Mall dan dia dekat kepada Kelana Jaya Medical Center pun. But the next station, Glenmarie 2 ni lebih penting sebab dia ada sambungan dengan LRT Kelana Jaya Line. Sambungan antara dua laluan ni ada a covered walkway ya. Dan sebelah kanan dia ada parking juga. Tapi technically itu parking untuk LRT line lama lah, bukan yang baru punya. Dari sini boleh nampak secara ketara lah perbezaan antara stesen LRT lama dengan LRT3 baru. Design dia sangat industrial, aku rasa tak adalah se-fancy stesen MRT1. Tapi lagi cantik daripada MRT2. Yang tu kotak je. Lepas Glenmarie ni patutnya ada satu lagi stesen Termasha dekat dengan semua showroom-showroom kereta Glenmarie. Tapi sekarang tak tahulah bila akan siap. Fun fact, dari sini boleh nampak Poltan.org punya office. Dan kena jaga-jaga je, bila track dia straight, train ni akan pecut sikit, boleh tahan laju. Jadi kalau korang tengah berdiri, baik pegang railing. Top speed train ni 80 km sejam dan maximum capacity dia 624 orang. Next station Kerjaya dan ini dekat dengan Highcom Glenmarie Industrial Park.
This is also close enough to the UOW University ataupun ikut nama lama dia, KDU University College. Next station, Stadium Shah Alam, or at least where the old stadium was lah. Sekarang dah dirobohkan habis. Flatland je. Yang tak bestnya, walaupun dekat tepi tu ada banyak parking lot dulu for the stadium, sekarang tak boleh pakai untuk LRT3 ni. Yang aku suka dari stesen ni, you get a nice view of the Shah Alam Selangor Club. Plus boleh nampak track LRT3 ni akan masuk bawah tanah dekat depan tu. By the way, frekuensi LRT3 ni setiap 8 minit dan dia ada skrin besar tunjukkan how long until the next train arrives. Tapi tu pun kalau skrin dia berfungsi lah. Setiap 8 minit tu boleh kira slow juga sebab LRT lama ada sekerap 3 minit sahaja dan MRT pun 4 minit. Section underground ni nampak cool dan terowong dia satu lane saja ya. Jadi dia ada 2 separate tunnel for each direction. Panjang underground section ni 2.5 km. Bila keluar je, terus sampai stesen seterusnya, Datuk Menteri. Ini boleh kira sebagai stesen pusat bandar Shah Alam. Dia bersebelahan saja dengan UTC Selangor dan boleh nampak Masjid Shah Alam dari sini. Selepas ni, train ni akan jalan selari dengan Federal Highway berhala ke Klang. Jalan ni pergi balik hari-hari pun jam. So baguslah ada train sekarang. Next, kita sampai ke stesen UiTM Shah Alam. Ini confirm akan jadi antara stesen paling busy sekali. Dia sebelah UiTM. Dan the next station pun Section 7 Shah Alam, right next to Jekyll, Gulatis and ICT. So harap-harap lepas ni kurang jam lah kat sini. Seterusnya, we are heading towards Klang, tapi stesen Bukit Raja tu sudah ditangguhkan. Jadi kita terus pergi ke Bandar Baru Klang. By the way, stesen-stesen yang dah ditangguhkan ni semua sepatutnya siap tahun 2028. Tapi tengok LRT3 yang sekarang ni pun dah delayed hampir setahun. Yang 2028 tu likely 2029 lah. Dekat sini pun korang boleh nampak semua stesen yang dah hilang tu dia lompat nombor dari 15 terus ke 17. Dan stesen last sekali pun nombor 26 walaupun sekarang ni cuma ada 20 stesen saja. Sampai di stesen Bandar Baru Klang ni kita ada tetamu tidak dijemput kat sana. Well anyway, memang ada banyak taman perumahan around area ni plus KPJ Klang juga. The next station is Pasar Kelang dekat dengan Klang Parade. Dekat sini finally ada park and ride tapi 100 petak sahaja. Well anyway, jom cerita pasal the trains. Train set baru ni tak ada driver dan kat dalam memang cukup selesa lah. Dia senyap sahaja, ride pun tak bumpy langsung. Kabin dia pun boleh tahan besar kalau compare dengan train-train lama dan saya suka tingkap dia semua besar, rasa tak sempit. Selain tu, train baru ni ada beberapa teknologi unik juga. Air conditioning system dia pakai aircon jenis inverter ya, so lebih cekap tenaga. Plus dia ada teknologi brake regenerative juga macam kereta EV moden. Lampu dalam train tu pun semua LED dan dekat atas ada ambient lighting lagi. Stesen berikutnya Jalan Meru and unfortunately I don't really know anything about this place. So kalau korang tinggal kat sini, tolong bagi tahu aku apa best dekat sini dalam ruang komen. Sorry lah guys, aku budak KL. Dan sekarang kita sampai ke stesen Jambatan Kota. Nama stesen ni originally sepatutnya Pasar Jawa ya. Tapi I guess someone decided nama tu tak cukup glamour lah, so dia tukar Jambatan Kota. Well anyway, stesen ni dekat dengan Little India dan Masjid Bandar Diraja Klang. Also dari sini korang boleh jalan sekitar 10 minit untuk sampai stesen KTM Commuter Klang juga. Next station Taman Selatan, and by the way nama bahasa Inggeris dia Southern Park ya, bukanlah South Park. Nama stesen ni sebelum ni Hospital Tengku Ampuan Rahimah, tapi dia tukar balik jadi dia kena lekatkan stiker besar dekat semua signboard dia. Dia tukar nama stesen tu sebab mungkin akan jadi confusing sikit lah. Hospital tu sebenarnya lebih dekat kepada stesen seterusnya namanya Sri Andalas. Dari sini terus boleh nampak hospital tu. Dekat bawah pula ada facility park and ride yang sungguh besar, 550 petak. Dan sekarang jom cerita pasal kos membina projek LRT3 ni. Apa yang dah siap sekarang, laluan 37.8 km, 20 stesen termasuklah 22 train sets, harga semua sekali 16.6 bilion ringgit. Add on lagi 5 stesen yang akan ditambahkan tu plus 7 train set baru, harga total jadi 21.9 bilion ringgit. Tapi itu pun masih sekitar 10 bilion ringgit lebih rendah banding dengan plan asal LRT3 ni. So banyak juga dia save lah. Dan harga ni sekarang termasuk juga bajet untuk beli sebanyak 150 bas elektrik to be used for first and last mile connections.
Kembali ke stesen, sekarang kita dah sampai ke Klang Jaya. Stesen ni is right next to a Lotus Hypermarket. Stesen Bandar Bukit Tinggi pula bersebelahan dengan Aeon Bukit Tinggi, dekat dengan GM Klang, dan dia ada facility park and ride terbesar sekali dalam projek ni dengan 600 petak. And finally kita dah sampai ke stesen terakhir sekali, Johan Setia. And of course dekat sini pun ada parking luas 550 lot lagi. Dan tak lupa juga di semua stesen akan ada Rapid KL On Demand van for last mile connection. So ni dia guys, kita punya ultimate guide to LRT3 Shah Alam Line. Kita shoot dari siang sampai dah nak gelap dah ni. Tapi jangan takut kalau korang naik train tak stop dari bandar utama sampailah ke Johan Setia ni ataupun dari Klang ke PJ, total time dia sekitar 70 minit sahaja. 1 jam 10 minit. So ni dia guys, LRT3 Shah Alam Line finally dibuka. Best ke tak best dan video ni cukup informatif ke tak? Tulis kat bawah.